Masalah video AI yang dilakukan oleh Netanyahu baru-baru ini, kalau kita fikir dan renung dalam-dalam, ia membuka kerisauan yang sangat kritikal pasal masa depan. Apalagi yang kita boleh percaya lepas ni? Satu pemimpin besar dunia, Presiden Amerika Syarikat, Perdana Menteri Israel yang disyaki mati oleh dunia dan dia siap keluarkan beberapa bukti video untuk buktikan bahawa dia tak mati. Menerusi saluran-saluran rasmi, video tu semua jujurnya sangat-sangat realistik dan selama puluhan tahun sebelum daripada 2023, seluruh dunia akan anggap bukti jenis macam itulah yang paling kuat yang boleh dihasilkan oleh seseorang. Tak ada bukti yang lagi kuat dan lagi meyakinkan daripada video yang memang nampak sebiji macam dia, cakap sebiji macam dia dan dia cakap tentang konteks-konteks yang baru berlaku yang tak mungkin boleh dirakam puluhan bulan sebelumnya. Tapi ada beberapa detail yang sangat halus yang majoriti orang sebenarnya tak perasan. Dan butiran halus inilah yang buatkan orang boleh tolak sepenuhnya video tersebut sebagai palsu 100%. Janaan AI. What do you think about these Netanyahu AI videos? I haven't seen him. You haven't seen them? No. Oh, they think he might be dead. What? Yeah, there's a bunch of AI videos that Israel has released. Saya ada cerita sikit dalam video sebelumnya, tapi saya nak kembangkan sikit masalah ni. Selain daripada isu ni jadi punca orang syak wasangka mamat tersebut hidup ataupun tak, dia buka masalah yang lagi besar pasal kepercayaan manusia. Apa benda lagi yang kita boleh percaya? The Matrix is a computer-generated dream world, built to keep us under control. Apatah lagi cara nak tahu video tu palsu sepenuhnya janaan AI ataupun tak? Orang kena teropong 2 ataupun 3 frame yang nampak aneh berbanding dengan beribu-ribu lagi frame dalam satu video. Dan cerita dia, walaupun ditemui lah frame-frame yang aneh ini, boleh jadi gaduh pula. Betul ke frame ni aneh? Betul ke frame ini tunjukkan ini janaan AI? Jenis kesalahan ataupun error ni ada 2. Satunya adalah false positive, positif palsu. Contohnya hang kata bapak hang yang perut buncit ke depan tu sebagai mengandung. Ini salah lah, sebab orang lelaki mana boleh mengandung. Dan satu lagi adalah false negative. Hang kata mak hang tak mengandung. Mak hang ni cuma buncit. Sekali esok tiba-tiba mak hang dah bersalin dah. Satu video yang kita tonton sekarang boleh jadi adalah positif palsu ataupun negatif palsu. Kalau video tu hang kata memang benar tapi ia sebenarnya adalah janaan AI, maka ia adalah positif palsu. Kalau satu video tu hang kata ini memang confirm palsu ni, janaan AI, tapi sebenarnya dia adalah video yang sebenar, ia adalah negatif palsu. Makin lama cara kita nak tahu kedua-dua jenis kesalahan ini makin kabur. Betul ke jari yang herot ni sebab janaan AI ke dia cuma masalah perspektif? Kalau orang yang memang cacat jari lepas ni, macam mana kan? Semua video dia orang akan kata palsu. Ada yang kata bahawa lepas ni cara nak tahu bahawa satu konten itu adalah palsu ataupun tak, kita kena minta tolong AI. Kita guna AI untuk kesan sama ada dia AI ke tak. Harapannya pengesan AI ni bolehlah kesan artifak AI pada perincian yang manusia tak mudah nak kesan. Kita bina AI untuk jadi detektif dan untuk jadi hakim yang lagi power lah. Contohnya kalau manusia dapat kesan hanya pada piksel yang banyak, AI kita buat supaya boleh kesan artifak AI ini pada piksel-piksel yang paling kecil. Kiranya fight fire with fire, gunakan AI untuk lawan AI untuk kebaikan manusia lah. Sebenarnya inilah yang berlaku selama ni pun. Kita dah gunakan AI ni lama dah untuk melawan bot di internet. Bila korang kena klik pada I am not a robot tu dekat internet untuk masuk pada satu-satu website, itu AI untuk lawan AI lah. AI jadi macam penjaga pintu untuk benarkan manusia masuk dan halang bot AI daripada masuk. Tapi sekarang nampaknya kita dah makin perlukan penjaga pintu dan juga hakim-hakim AI ni pada hampir semua benda. Pada video, pada gambar, pada tulisan karangan budak sekolah, pada anime, pada game, pada thesis, pada paper saintifik. Dan ini sangat-sangat menakutkan sebab apa yang mungkin boleh berlaku dalam
pada masa depan yang mungkin tak berapa lama lagi adalah berlakunya inversi, di mana AI penjaga pintu dan hakim yang kita lantik untuk benarkan manusia masuk dan halang bot AI lama-lama boleh jadi songsang. Lama-lama mereka terkeliru, mereka benarkan AI masuk dan mereka halang manusia. Inilah inversion. Ini boleh berlaku disebabkan apa yang dipanggil sebagai model collapse, di mana AI dilatih untuk membezakan data-data antara interaksi manusia dengan interaksi AI, antaranya dalam internet. Tapi sekarang ini sangat banyak dah ejen-ejen AI di dalam internet yang memang menyamar dengan sangat baik sebagai manusia. Jadi data yang digunakan untuk melatih AI penjaga pintu ni, diorang makin lama boleh jadi racun. Dia macam korang letak racun dekat perigi. Lama-lama perangai AI penjaga pintu tu akan kata bahawa inilah perangai manusia, dan perangai manusia yang sebenar penjaga pintu tu akan kata, oh ini adalah AI yang menyamar. Masalahnya teori ni bila dikemukakan 10 tahun lepas, orang akan kata bahawa ini paranoid. Sekarang tak lagi, dia dah memang berlaku. Pemenang-pemenang pertandingan seni untuk manusia dimenangi oleh karya AI, dan karya-karya manusia ditolak disebabkan disangka AI. Dan dah pasti yang lebih parah bila ini melibatkan peperangan dan konflik besar. Ucapan-ucapan oleh pemimpin utama negara sangat-sangat mudah boleh dipalsukan. Sampai orang tak tahu Perdana Menteri dah betul-betul mati ke tak. Jadi kalau berlakulah konflik pada skala global lepas ni, kita tak tahu apa benda yang kita boleh percaya. Rasanya ini adalah penipuan tipu daya yang terbesar dalam sejarah manusia. Apa kesan bankruptnya kepercayaan manusia pada hampir semua benda di internet selepas ni? Saya pernah buat konten ni sebelumnya pada teori yang dipanggil sebagai teori internet mati. Apa yang disangka internet yang digunakan oleh manusia sebenarnya bukan lagi manusia, 90% lebih adalah sepenuhnya AI. Tapi kalau tak se-ekstrim itu pun, internet taklah mati sepenuhnya. Yang mungkin mati selepas ini adalah social media. Fenomena orang guna media sosial nak dapatkan kebenaran ini adalah sangat-sangat baru. Dan media sosial dah sangat-sangat mengubah dunia. Dia boleh mengubah pilihan raya. Dia boleh mengubah pemimpin. Sebab orang percaya gambar, video yang disebarkan di media sosial. Jadi lepas ni kalau orang tak tahu dah apa benda yang betul, apa benda yang salah, kemungkinan media sosial ini akan matilah, tak lagi digunakan. Kecuali orang nak tengok video-video kucing yang pun sebenarnya semuanya AI. Tapi saya adalah penghasil konten di media sosial. Jadi kalau media sosial ni mati, kalau matinya pendemokrasian maklumat menerusi sosial media, mungkin apa yang akan berlaku adalah kita akan kembali semula untuk mengharapkan kebenaran daripada autoriti-autoriti. Berita apa yang benar semuanya perlu datang daripada autoriti yang kita sendiri pilihlah. Dengan harapan semua benda yang datang daripada channel-channel saluran autoriti tu mereka dah betul-betul sahkan. Kalau tak pun, tak kisahlah peduli apa, bukannya kita boleh tahu betul ke tak. Jadi lepas ni kalau orang dah tinggalkan habis dah social media, mungkin lepas ni akan kembalinya surat khabar. Apapun kita minta kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita terselamat daripada tipu daya yang sangat-sangat hebat pada masa sekarang dan dah pasti pada masa depan, sebab ultimately al-haqqu min rabbika, kebenaran itu datang daripada Tuhan. Moga Allah selamatkan kita semua.